Seperti yang dijangkakan, perak dibuka lebih tinggi dan terus meningkat dengan pesat disebabkan oleh risiko geopolitik. Bergerak menjauhi zon posisi buy yang telah kami sediakan. Semua mesti nak tahu, adakah pasaran menaik untuk perak akan berterusan pada tahun 2026? Untuk jawab soalan ni, saya kena kaji dulu dasar fiskal Amerika untuk tahun 2026. Dasar fiskal terbaru Amerika ni sangat penting kalau kita nak tengok sama ada trend buy untuk perak boleh teruskan atau tidak. Secara asasnya, perak ni bukan sekadar logam berharga, tapi juga logam industri yang sangat penting. Setakat sekarang, stok perak global Amerika berada di kedudukan kedua tertinggi dan bursa dagangan perak paling penting di dunia pun terletak di Amerika. Jadi, apa yang Amerika buat dari segi fiskal memang akan bagi kesan besar pada arah pergerakan harga perak lepas ni. Sebenarnya, skrip ekonomi Amerika untuk tahun 2026 ni dah lama siap ditulis. Cuma kebanyakan orang je yang tak perasan. Kalau saya nak ringkaskan dalam satu ayat, teras utama skrip ekonomi Amerika tahun 2026 ni ialah pemecutan gelembung ekonomi. Tolong ambil perhatian. Kenapa saya begitu yakin Amerika pada tahun 2026 memang akan meluaskan defisit dan percepatkan gelembung? Sebabnya, pada 2025, sejumlah tindakan provokatif Trump macam dodge, tarif timbal balik dan serangan terhadap imigran haram terus menjejaskan ekonomi, melambatkan pemulihan kitaran ekonomi nominal Amerika. Data GDP sebenar 2025 cuma 2.3%, lagi rendah daripada 2.4% pada tahun terakhir pentadbiran Biden 2024. 2025 baru tahun pertama Trump kembali berkuasa, jadi GDP yang rendah ni amat merugikan menjelang pilihan raya separuh penggal 2026. Berdasarkan langkah Trump terkini, jelas dia gabungkan pelonggaran dasar luar dengan kemungkinan perang. Strateginya untuk kembalikan fokus ekonomi ke dalam negara, termasuk pemotongan cukai besar-besaran, berbagai insentif wang dan tekanan ke atas Fed supaya turunkan kadar faedah. Sambil secara terbuka kata 2026 mesti kembali ke era kadar faedah rendah. Pada masa sama, tindakan luar negara dapat alihkan ketegangan domestik, dapat akses sumber minyak dan tekan inflasi teras. Gabungan semua ini secara nyata dorong dasar fiskal dan monetary lebih longgar yang secara langsung mempercepatkan gelembung ekonomi. Dan dia juga sangat menyokong industri mata wang digital, mempercepatkan lagi langkah mengurangkan kawalan terhadap sektor kewangan. Semua dasar longgar ni akan lepaskan potensi ekonomi Amerika dengan sangat besar pada 2026. Ini buat dolar berada dalam kitaran lemah jangka panjang sekaligus mengekalkan momentum buy perak dengan lebih laju. Kalau nak ringkaskan dasar utama kerajaan Trump 2026 dalam satu ayat, itu ialah banjir duit. Pada 2025, hutang Amerika Syarikat dah melangkaui 38 trilion USD dan kalau ikut kadar banjir duit, Amerika sekarang 2026, hutang negara boleh capai 40 trilion USD. Sebagai perbandingan, nilai pasaran Apple sekarang lebih kurang 4 trilion USD. Maksudnya, boleh beli 10 Apple sekaligus dengan hutang negara ni. Selain itu, kelulusan Big and Beautiful Act oleh Trump lagi menambah beban fiskal kerajaan. Pada 2025, defisit persekutuan dah capai 1.9 trilion USD dan langkah-langkah rangsangan fiskal macam Big and Beautiful Act dijangka tambah 4.1 trilion USD defisit dalam 10 tahun akan datang. Dari peringkat negara sampai kerajaan, tak ada satu pun yang terbeban dengan hutang gila-gila. Kenapa walaupun defisit dah setinggi tu, Trump masih nak banjir duit dan kembali ke era kadar faedah rendah? Sebab hanya era kadar faedah rendah boleh dorong ekonomi berkembang. Letakkan ekonomi di titik kritikal hampir terlalu panas tapi tanpa benar-benar overheat. Untuk capai kadar rendah, Trump perlu berbelanja besar tapi Amerika dah sedia berhutang. Jadi jalan paling logik ialah Kementerian Kewangan keluarkan lebih banyak bond kerajaan dan duit tu kembali ke tangan kerajaan. Langkah paling penting, perlu sokongan Fed. Kalau tak,
Kementerian Kewangan susah nak cari dana. Jadi Fed kena turunkan kadar faedah sambil tingkatkan penerbitan dan pembelian bond macam bongkar tembok kanan untuk tampal tembok kiri. Dari sini, kita boleh faham kenapa Trump sepanjang 2025 tekan Powell untuk turunkan kadar, malah terbuka berkonfrontasi di depan umum sampai sanggup campur tangan dalam pemilihan Fed. Bila duit melibatkan segala-galanya termasuk maruah jadi tak penting. Okey. Sebab expensive fiscal benefit tinggi yang dipimpin kerajaan sebenarnya sangat positif untuk perak dan ini sebab-sebabnya. Pertama, pelindung nilai terhadap inflasi dan susut nilai mata wang. Belanja defisit tinggi akan dorong pertumbuhan nominal GDP dan inflasi yang secara tak langsung melemahkan kuasa beli dolar. Dalam situasi macam ni, perak sebagai logam wang biasanya akan bersinar. Contohnya, pada 1970-an, semasa hyperinflasi Amerika, kadar faedah rendah, kuasa beli dolar terhakis teruk dan harga perak melonjak gila-gila. Tapi sekarang situasinya berbeza. Masa tu krisis minyak jadi pemakin kenaikan harga perak. Tapi sekarang Amerika tak menghadapi krisis minyak. Malah Trump baru je ambil alih Venezuela, negara dengan rezerv minyak terbesar dunia. Jadi kos CPI tak dijangka meletup tapi kadar faedah rendah dan jadi perkara tetap yang tetap positif untuk harga perak. Kedua, persekitaran kadar faedah rendah. Dengan tekanan hutang tinggi Amerika Syarikat dan defisit kerajaan, Fed terpaksa turunkan kadar faedah, malah kadang turun agresif untuk tekan hasil bond kerajaan dan kurangkan beban faedah kerajaan. Akibatnya, kadar faedah sebenar jatuh ke paras rendah sejarah. Kalau duit simpanan di Bank Amerika Syarikat hasilnya rendah bawah 2%, pelabur tak fikir panjang. Mereka pilih perak. Lagi-lagi, bila perak 2 tahun kebelakangan ni naik banyak, pelabur konservatif rasa FOMO, jadi ramai yang mula melabur dalam perak. Ketiga, permintaan industri yang kuat. Perak dalam industri sangat penting, terutama untuk solar, fotovoltaik, elektronik, AI dan kereta elektrik. Sekitar 50% stok fizikal perak digunakan untuk tujuan industri ini. Dalam persekitaran kadar faedah rendah, syarikat-syarikat berat model macam ni lebih berani melabur dan keluarkan produk. Jadi permintaan perak meningkat ke tahap sejarah. Khusus untuk solar, industri ni sangat bergantung pada perak. Dari 2024 hingga 2026, industri solar buat transformasi bahan besar-besaran ganti silikon dengan silver paste yang jadi kos tunggal terbesar dalam panel solar sehingga 14% daripada kos pada 2025. Bila harga perak melonjak sampai 80 USD ounce pada hujung 2025, silver paste jadi penentu keuntungan syarikat. Syarikat-syarikat solar kecil dan sederhana terperangkap dalam dilema. Kalau terus buat panel semasa harga perak tinggi, rugi besar. Tapi kalau berhenti produksi, pasaran akan dicuri oleh gegasi industri. Jadi mereka terpaksa ikut harga perak, tak boleh kawal. Selain solar, kereta elektrik, AI dan elektronik canggih juga makin banyak guna perak, meningkatkan lagi peranan perak dalam industri. Jadi, walaupun ada usaha desilveration dalam solar 2026, permintaan perak tetap kuat dan harga tak akan jatuh mendadak. Ringkasnya, solar perlu ubah penggunaan perak sikit-sikit, tapi industri lain tetap perlukan perak. Jadi, permintaan total masih naik dan harga tetap tinggi. Keempat, stok rendah, leverage tinggi. Sekarang ni, stok fizikal perak sebenarnya tak cukup untuk penuhi permintaan besar. Tapi dalam kitaran kaedah faedah rendah, hot money tak ada tempat lain nak pergi. Lepas beli saham-saham besar, baki duit tu hanya boleh masuk ke logam berharga, terutamanya perak. Masalahnya, volume dagangan kertas perak jauh lebih besar daripada stok fizikal. Bila duit panas masuk secara besar-besaran, ia tingkatkan kelemahan, stok rendah, leverage tinggi.
Yang buat perak sangat mudah naik turun, volatile. Jadi harga perak kadang melonjak macam aset pelaburan, bukan cuma logam industri. Kembali kepada sifat kewangan atau financial asset. Semakin volatile perak, semakin banyak duit masuk untuk beli. Semakin banyak duit beli, stok fizikal jadi makin ketat. Stok kurang, harga naik. Volatility lagi tinggi, duit masuk lagi. Ini jadi lock Mobius, perak. Tak siapa boleh keluar, harga naik dan turun kuat terus-terusan. Selain 4 faktor tadi berkaitan kadar faedah rendah, ada satu lagi faktor sangat kritikal yang boleh beri impak besar ke atas harga perak. Faktor terakhir ini ialah perak sebagai sumber strategik. China adalah pengguna dan pemproses perak nombor 1 dunia. Tapi stok mereka cuma 72,000 tan. Hanya 3% daripada simpanan global. Sangat bergantung pada import. Dengan stok sendiri tak cukup, China dah mula ketatkan kawalan ekspor. Maksudnya, perak dari China hampir tak boleh keluar lagi. Jadi, bila spekulator hantar perak ke London, ke Shanghai untuk arbitrage, perak tu lekat di China, banyak digunakan untuk industri. Ini menjadikan perak satu sumber strategik negara, bukan sekadar Elon Musk nak simpan untuk syarikatnya, tapi negara-negara guna perak untuk tenaga baru, jadi permintaan jangka panjang sangat stabil. Kalau ikut senario ni, bull market perak tak terhenti di 2026 je. Macam pasaran saham Amerika Syarikat. Satu bull cycle boleh tahan 5 tahun atau lebih. Sekarang ni bull market perak dah 3 tahun. Tambah 2026 jadi 4 tahun. Dengan pengeluaran lompong tak cukup, stok tengah ada tapi susah nak deliver, situasi ni boleh buat short squeeze, harga boleh terus naik. Dari teknikal pula, harga perak ikut skrip saya dengan tepat. Support 72 stabil, lepas buka 5 Januari, geopolitical risk naikkan harga ke 76. Jadi kalau dah masuk posisi, boleh terus pegang. Kalau belum, tunggu harga retrace dekat 74 baru masuk. Ingat ya, follow channel QuantX Trader Hub. Perak 3 tahun ni boleh kata money picking market. Kalau terlepas bull market ni, tak tahu bila nak ada lagi. Jadi masa bull market, cuba ambil sebanyak mungkin peluang tu, sebab peluang macam ni tak datang 2 kali. Of course, analisis ni cuma perkongsian peribadi, bukan nasihat pelaburan. Pelaburan perak ada risiko, jadi jaga stop loss. Akhir kata, subscribe channel saya dan tekan loceng kecil. Jumpa lagi next time.